An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Badatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada datangnya 3 orang, dia kata, datang kepada rumah-rumahnya isterinya baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak ketuk pada rumah yang satu saja, ketuk pada isteri-isterinya rumah. Dia kata, apakah ibadah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan pada waktu malam hari ataupun waktu di dalam rumah, dia kata. Ini ambil secret, ambil resepinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha faqalu wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila diberitahu, mereka mengatakan, kita ni sedikit ini amalan kita, mana kita nak dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni telah diampunkan dosanya yang telah lalu dan dosanya yang akan datang. Ini namakan Nabi SAW ni apa? Maksum. Maksum ni orang yang tidak mempunyai dosa. Tapi kalau kita ni, insan ni, semua insan ni ada dosa, kata. Tak ada orang yang tak silap daripada melakukan dosa, kata. Semua kita ni orang yang pesalah. Kecuali orang yang meminta ampun kepada Allah SWT. Itu pun kita dalam keadaan salah. Ada je silap salah kita ni. Faqala ahaduhum, dia kata, maka salah satu daripada orang tu mengatakan, amma ana fa ana usalli laila abadan. It's me, I will take this chance from now on, pray at night without going asleep. The whole night I was going to angkat wuduk solat, dia kata. Hujan pun angkat wuduk, dia solat. Kalau panas pun angkat wuduk, dia solat juga. Sepanjang malam dia nak solat. Orang yang kedua dia kata, ana asumud dahar wala uftir. Aku akan puasa setahun tanpa aku akan meninggalkan satu hari pun tanpa berpuasa. Akhir, ana a'tazilun nisa fala atazawwaj. Aku akan menjauhi wanita dan aku tidak mahu berkahwin, rugi. Baja'a ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatang kepada mereka, maka mengatakan kepada, antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Kamukah orang yang mengatakan dan sekian, kau nak solat, tak nak tidur, kau nak puasa, tak nak berbuka, kau nak jauhi perempuan, kau tak nak berkahwin. Adakah antum ni yang 3 ni, 1, 2, 3 ni yang cakap ni? Lalu, ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Dia kata, Nabi SAW kata, sesungguhnya demi Allah, akulah orang yang paling takut dengan Allah dan paling takwa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi lakin ni, dia kata, asumu wa uftir, aku berpuasa dan aku berbuka. Wa usalli wa arqud, aku ni bersolat malam dan aku juga tidur. Dia kata, wa atazawwajun nisa, dan aku ni bernikah dengan wanita. Faham? Siapa yang berpaling dengan sunnahku bukan di kalanganku. Hadis riwayat Imam Bukhari. Apa yang dimaksudkan dalam daripada hadis ni untuk kita i'tadil fil ibadah, kata Imam Ibn Hajar Asqalani, salah satu daripada ulama yang menafsirkan hadis ini. Dalam tafsiran dia yang panjang, saya ambil satu daripadanya untuk membawa hasil untuk kita pada petang hari ini. Dia mengatakan i'tadil fil ibadah, engkau tu nak bersederhana dalam beribadah. Dia kata, jikalau kamu tidak bersederhana dalam beribadah, maka ibadah tersebut akan datang kepada satu situasi inqita'. Dia kata, terputusnya ibadah. Dia kata, lakukan ibadah tu sangat. Kita puasa sampai satu hari bila kita tinggalkan sepenuhnya. Kata, jadi Nabi SAW adalah contoh yang terbaik. Apa yang dia nak katakan dekat sini untuk kita ni, untuk ambil pertengahan dalam melakukan ibadah. Solat malam, jangan tinggalkannya. Tapi kalau solat je terus, bukan daripada sunnah aku. Puasalah hari-harinya, puasa putih kita. Jangan sampai kita tidak berbuka dalam berpuasa. Itu bukan di dalam sunnah Nabi SAW. Maka seseorang yang berpuasa seterusnya 1 tahun, maka dia telah masukkan diri dia dalam keadaan makruh. Dalam masa yang sama, kalau dia berpuasa pada hari yang tidak boleh dipuasa, maka haram jatuhnya. Dan yang ketiga, siapa yang inginkan zuriat, siapa yang berkahwin ni daripada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak berkahwin, maka dia telah berpaling dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali jikalau dia tu ada sebab. Sebab wajib untuk berkahwin, tidak boleh menahan nafsu, perlu untuk kahwin.
Sebabnya haram untuk berkahwin, kalau dia berkahwin dia tahu-tahu dia akan melukakan ataupun mencederakan wanita tersebut, ataupun dia mempunyai penyakit yang akan sampaikan penyakit kepada wanita tersebut, haram untuk dia untuk berkahwin. Sunnah untuk berkahwin, orang tu mampu untuk berkahwin dan orang tersebut juga tidak sampai ke tahap wajib, maknanya boleh menahan nafsunya. Kalau sampai waktunya untuk kita tak boleh tahan nafsu kita, kata maka wajiblah untuk berkahwin. Baik, para jamaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersederhana dalam kita punya ibadah, balancekan dengan kita punya lifestyle juga, bersederhana juga dalam pekerjaan kita, balancekan dengan ibadah kita. Jangan sampai kita bekerja terus-terus 24 jam bawa teksi je. Kau punya kereta pun perlu rest, dia kata. Pergilah ke masjid, bersederhana, beribadah pun bersederhana. Jangan sampai pun ibadah je terus. Tak apalah, Allah dah janjikan rezeki turun daripada langit, dia kata. Dia pun tak pergi bersungguh-sungguh untuk bekerja. Apa buat? Apply kerja, apply. Dapat kerja, kerjalah di waktu kerja. Malam hari, beribadahlah di malam hari. Ada waktu untuk kita rehat. Seperti ini, kita duduk dalam masjid ni, nampak macam kita sedang beribadah, sedangkan ibadah kita ni juga rehat kita. Iktikaf, tenang hati kita. Subhanallah, ni dalam ibadah tu ada rehatnya juga. Subhanallah, ni Allah berikan kita tu. Semoga Allah SWT berikan kita kekuatan, insya-Allah taala.